Okey, antara kesalahan halal yang mungkin berlaku dekat premis-premis ataupun kilang-kilang yang memang ada sijil halal yang mungkin terlepas pandang, iaitu tidak dibenarkan membawa masuk hamper yang mengandungi arak. Ni yang ramai terlepas, kadang-kadang tu pekerja kan, dia terima saja hamper yang orang bagi untuk majikan dia mungkin, dan hamper itu dibawa masuk ke dalam pejabat. Hamper itu ada arak, maka ianya telah melanggar prosedur pensijilan halal Malaysia. Yang ini nak kena alert mana-mana syarikat yang memang ada pensijilan halal. Pekerja pun yang mana memang anda bekerja di kilang ataupun di restoran ataupun di premis yang ada sijil halal, ingat, kalau ada tiba-tiba klien orang nak hantar hamper dan hamper itu ada arak dalam tu, maka tolong jangan terima. Minta mereka hantar hamper tu dekat luar kawasan premis yang telah dipersijikan halal. Sebab apa? Kawasan restoran anda, kawasan premis anda, kawasan kilang anda telah dipersijikan halal satu premis tu. Maka kemasukan apa-apa produk makanan yang haram, maka ianya tidak dibenarkan dan melanggar prosedur pensijilan halal yang boleh menyebabkan sijil halal syarikat anda digantung ataupun ditarik balik. Jadi ini kena take note juga mana-mana syarikat yang memang ada pensijilan halal perlu follow prosedur yang sebaiknya.